Ada tak sebut dalam kitab ikan duyung? Kalau ada, boleh tak saya makan ikan duyung? Hebat. Ni pertama kali kau tanya ikan duyung. Lama dah aku mengajar. Malam ni Pasir Simpul Sejarah Ulu Terengganu tanya kau makan ikan duyung. Ikan gigi pun mudah beli. Faham tak lagi? Ikan gigi 300 ekor lah ni. Faham? Mudah beli ikan duyung. Faham lagi? Gamaknya 30,000 ekor. Nah, hak biasa, repang biasa pun ada pitih dia. Betul tak? Repang Pasir Simpul. Siapa orang Pasir Simpul? Ada sini? Cakap tangan. Siapa? Ada? Mana? Pasir Simpul. Sini. Sini anak dara hak dapat SPM berapa atau kan? Kau lepas lah 10. Nak tengok lah. Dulu bandar tu tahun 80-an 1,000. 80-an 1,000. Nah, sini 400 betul tak? 80-an. Ni puluh. Itu tanya dah jenaka. Puluh kau. 10,000 jenaka kat deng. Payah. 10,000. Nampak tak? 10. Nampak ni. Betul tak? Zaman berubah. Betul tak? Tak boleh marah. Mak dia beli bukan murah. Paper je kat 2 lori. Betul tak? Berapa sejabir? 3-40 riyal. Ikan duyung dia nak makan. Murah mari dulu sekor. Aku jawab. Tak apalah kalau ada halal. Kerana orang tanya Nabi, kami nak ambil wuduk dengan air laut boleh tak? Kerana kami ni kerja belayar kapal. Nabi kata air laut ini at-tuhur ma'uhu wal hallu maitatuhu. Gitu. Air itu suci, binatang yang matinya itu pun halal. Itu maksudnya, okey? Maknanya binatang dia tu halal. Makna apa? Selagi mana dia binatang laut, binatang air, tidak ada mudarat, tidak beracun, tidak membahayakan kesihatan, halal. Pandangan jumhur tak masuk mazhab Hanafi lah. Hanafi dia ulat-ulat dia tak pernah makan. Macam soto, ketang dia tidak boleh makan. Kita panggil jumhur ulama. Jadi kalau ditakdir adalah ikan macam orang. Bukan orang, jangan orang. Ikan tapi macam orang. Dia ikan ni macam apa sung ke? Boleh makan. Boleh makan. Asalnya binatang al-hallu maitatuhu. Domain pada maitatuhu itu balik pada al-ma, pada air. Mana binatang air. Itu maksud dia, okey? Jadi kalau dia macam orang, apa panggil ikan duyung, padahal bukan orang, ikan. Sebab orang ni, binatang ni banyak batang dalam laut macam atas darat. Macam kuda laut. Apa orang panggil kuda laut? Dapat pergi panggil kuda. Muka macam kuda. Jadi tak erti nak beri nama. Nak tahu dia. Macam kuda. Kuda laut. Tengok tepi batu ramai duk main bira-bira laut kan. Macam anjing. Anjing laut. Faham lagi? Tak. Jadi nama saja. Asalkan bukan orang.